Hi guys, welcome back to my channel Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ni aku akan sharekan berkenaan dengan kisah-kisah mistik ataupun misteri yang boleh dikongsikan dengan korang semua. Tapi guys, sebelum itu macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ni aku nak share cerita berkenaan dengan seorang perempuan yang berumur 49 tahun yang telah sesat di Gunung Batu Putih selama 14 hari, sama dengan 2 minggu. So, nama mangsa adalah Jaslinda, merupakan perempuan dan berumur 49 tahun, mempunyai pengalaman hiking selama 19 tahun sejak tahun 2007. So, baru-baru ini beliau ada dijemput dalam satu podcast untuk ceritakan pengalaman beliau daripada mula sesat sehinggalah dia boleh keluar daripada hutan tersebut. Okay guys, so tanpa berbahasa-basi lagi, jom kita teruskan. Nama penuh beliau adalah Jaslinda Saludin. Beliau berumur 49 tahun. So, beliau ni memang suka aktiviti-aktiviti lasak lah, macam wall climbing, water rafting, scuba diving. Semua dia suka yang lasak-lasak dan dia pun suka alam. Pada 23 Mei 2026, dia pun decide untuk pergi join satu grup hiking dekat Gunung Batu Putih. Okay, so kita akan cerita bermula daripada sebelum dia ikut join hiking tersebut, sebelum dia pergi start hiking tersebut. So, seminggu sebelum dia start pergi hiking, sebenarnya dah ada petanda-petanda sebenarnya, which is kaki dia terseliu sebenarnya seminggu sebelum kejadian. Okay. Lepas tu sehari sebelum dia start hiking pula, dia tak tidur satu hari. Maksudnya 24 jam tu dia tak tidur. Sebenarnya masa kaki dia dah terseliu seminggu sebelum dia start hiking, dia sebenarnya ada hasrat nak cancel. Tetapi disebabkan dia dah register nama untuk hiking, untuk jadi peserta hiking, jadi dia pun cancel lah hasrat untuk cancel trip hiking tersebut. Dalam grup mereka ni, yang hiking ni terdapat 14 orang. Okay, selalunya Jaslinda ni, dia akan drive sendiri tau kalau dia pergi hiking. Tapi tak tahu, tiba-tiba kali ni dia nak carpool pula. Misi mereka sebenarnya mendaki 3 gunung dalam masa 24 jam. Jaslinda ini, dia punya face agak medium space lah, sebab color face ni dia ada yang laju, ada yang slow dan ada yang medium. So Jaslinda ni dia punya face dalam medium space. Nak dijadikan cerita, hari tu Jaslinda ni memang sepanjang mereka mendaki gunung pertama, gunung kedua, dia memang berjalan dekat belakang dengan sweeper sebenarnya. Sebelum-sebelum ni bila dia mendaki gunung, dia tak pernah jalan dengan sweeper. Tapi kali ini dia dah jalan dengan sweeper bermula daripada sejak dia start daki gunung sehinggalah dah habis daki gunung yang kedua. So, sepanjang perjalanan dengan sweeper tu dia banyak bertukar cerita lah dengan sweeper tu. Selepas habis mendaki gunung yang kedua, mereka pun berjalan bertiga, which is ada seorang ni yang sakit, Jaslinda dan juga sweeper. So, ada 3 orang. Mereka pun berehat dekat Camco. Masa tu dah pukul 10 malam. Dia pun rehat dan tidur dekat situ. Nak dijadikan cerita pula, pada jam 2 pagi, Jaslinda ni dia kejutkanlah sweeper tersebut untuk nak bangun, untuk gerak pergi ke puncak Gunung Batu Putih. Gunung yang terakhir sebelum mereka turun untuk habiskan misi pendakian ini. Tetapi masa tu sweeper pula bagi tahu tunggu sampai esok pagi sebab yang seorang lagi tu tengah sakit. So dia tengah rehat. Jaslinda ni sebenarnya dia risau, dia takut ataupun dia tak nak menyusahkan sebab dia kan couple. Yang dia tumpang tu, yang drive kereta tersebut dah jalan dekat depan, dah jauh dah daripada dia punya location sekarang. So dijangkakan mereka dah sampai 3 pagi sebenarnya. Tapi mereka dekat situ dalam 1-2 pagi masih lagi dekat Camco dan tak sampai puncak lagi pun dekat Gunung Batu Putih. So dia takut menyusahkan sebab nak tunggu Jaslinda ni. Sebab tu dia agak risau dan agak gelisah nak cepat-cepat habiskan misi pendakian ni sebenarnya. So keesokan paginya jam 7 pagi Jaslinda ni pun bangun. Tapi masa tu mereka tak ada tanda-tanda nak gerak lagi. Sweeper ni tak ada tanda-tanda nak gerak lagi ke puncak. Jadi Jaslinda ni pun minta izin kebenaran dekat sweeper yang dia nak naik ke Gunung Batu Putih
terlebih dahulu. Jadi sweeper ni pun dia bagi kebenaran dekat Jaslinda ni, dan sebelum dia naik ke atas, dia bagi tahu, dia minta Jaslinda untuk tunggu dekat Gunung Batu Putih dekat puncak tu. Dan sebelum Jaslinda bertolak daripada kemko tu, dia ada paslah makanan dekat sweeper tu untuk mereka makan. 2 jam selepas itu, Jaslinda pun sampai ke puncak. So, bila dia tunggu, selepas 40 minit lebih kurang, sweeper dan orang yang sakit tadi tu tak kunjung tiba. Masa tu, jam tangan Jaslinda pun dah drain. Semalam dia tidur, dia tak bungkus jam tangan dia. Jadi, bateri dah drain. So, dah tak jalan dah dia punya jam tangan. Dia tak dapat agak waktu tu dah pukul berapa, dan agak-agak dah berapa minit dia tunggu sweeper tersebut. Tapi lebih kurang dia kata 40 minit tak kunjung tiba. So, dia pun ambil keputusan untuk turun. Sebab dia nak kerja kereta, dia kapul. So, dia pun ambil keputusan untuk turun. Tapi sebelum dia turun, dia ada tinggalkan notes dekat puncak tu, which is dia ada tulis yang dia bagi tahu sweeper yang dia dah sampai puncak dan dia nak turun. Dan dia turun tu sepatutnya dia ambil line kiri tau. Tapi kali ni dia ambil line kanan pula. Sebab dia tengok dekat situ ada track. So dia pun turun sebelah kanan. Bila dia lalui track dekat jalan kanan tu, dia kata dia punya track tu macam roller coaster, which is turun naik. Sampai akhirnya dia jumpalah Kem Sukaneka. Di kawasan Kem Sukaneka ni, kawasan dia agak gelap dan dekat situ sebenarnya ada CCTV, tapi Jaslinda ni tak perasan ada CCTV dekat situ. Masa tu Jaslinda tak perasan lagi yang dia dah sesat sebab dia jumpa Kem Sukaneka. Jadi dia rasa itu tempat persinggahan sebenarnya. And then dia rasa tempat tu tak selamat, dia rasa tak okey. Then dia pun jumpa jalan keluar daripada Kem Sukaneka tu, dan dia pun bergerak keluar daripada tempat tu. Dia sempat bermalam dekat satu tempat ni sebelum dia terjatuh dekat gaung. Okey, bila dia jalan dekat satu tempat yang licin, dia telah terjatuh ke satu gaung sedalam 7 meter. Bila dia terjatuh tu, dia dah sedar, oh dia dah sesat. Dan masa tu dia nangis. Dia tahu dia dah sesat. Bila dia jatuh tu, dia jatuh dekat pokok yang dia rasa bau lengkuas masa tu. Dekat situ kawasan dia 360 darjah, hampir sama semua view, which is hutan pokok yang tebal. Tak ada perbezaan pun sebenarnya. Dan tanah lembap, basah pokok tu dari bawah tanah sampai separuh pokok. Jadi bila Jaslinda nak bakar pun pokok tersebut tak boleh sebab pokok tu basah. Dekat situ Jaslinda nangis, Jaslinda blur, dia teringatkan dia punya family. Dan masa tu dah nak maghrib, jadi Jaslinda pun ambil keputusan untuk tidur dekat situ. Kebetulan dalam beg Jaslinda ni ada beberapa benda-benda yang merupakan benda-benda yang berfungsi sangat-sangat bila dia sesat. Dalam beg dia ni ada pol, ada beg plastik, ada tali, ada whistle, ada asam buah kanak, ada botol, 2 botol yang berisi 600 ml air. Terdapat nasi lemak juga, tapi nasi lemak tu dah basi sebab dah 2-3 hari dari dalam hutan tu dia tak makan, jadi dah basi dah.